Hey, what's up guys, bersama lagi aku Alan CyberX. So video kali ni agak lain sikit sebab aku nak bercakap pasal betul ke Malaysia akan ban Roblox. Jawapannya tak. Kebanyakan berita yang kita tengok dekat media sosial macam TikTok dengan YouTube, itu semua adalah palsu. Yang ada pun diorang mengatakan Roblox ni agak bahaya untuk kanak-kanak. Tak dinafikan, memang betul. Memang bahaya untuk kanak-kanak yang mana bawah umur. Bagi saya, umur 13 ke bawah memang bahaya. Memang bahaya untuk kanak-kanak yang main Roblox ni. Sebab tak semua game Roblox kat sini fun-fun. Ada mak ayah juga yang bagi anak dia main Roblox pada umur dia masih sekolah rendah. Mak ayah kadang tak tahu yang game Roblox ni apa. Ada yang mak ayah tak tahu langsung pasal Roblox ni. Ada yang tengok dari segi colouring, nampak macam game Lego. Tengok pun macam fun, tapi padahal adalah juga game-game yang tak sepatutnya budak main. Game kat Roblox ni tak semuanya umur ke bawah. Dia ada yang umur 18 ke atas. Balik pada topik. Adakah ni salah Roblox? Sebenarnya tak. Kalau nak cakap Roblox ni bahaya, dulu banyak lagi game yang bahaya untuk kanak-kanak. Tapi dulu tak setegas macam yang sekarang ni. Kalau macam nak saya cerita, dulu saya dengan kawan-kawan saya main game GTA, main game Bully, main game macam-macam lah game dulu, God of War. Tapi benda tu bagi kita orang, kita main dan sekolah macam biasa. Mak ayah pun, kalau mak ayah saya tegas juga kalau macam kita orang main game ganas-ganas ke, game yang tak sepatutnya ke, ataupun terlebih masa main game. Diorang akan pantau dan diorang akan ketatkan lah. Maksudnya macam pukul 10 ni patut tidur. Kalau macam saya, waktu study, jangan main game. Yang saya boleh cakap, mak ayah kena pantau lah anak dari segi telefon, komputer. Mana yang mak ayah bagi anak dia main komputer tu, kenalah pantau. Lagi-lagi kalau macam anak tu pakai komputer ayah, ayah dia boleh pantau. Siapa-siapa lah boleh pantau anak dia buat apa. Kalau macam anak main telefon mak atau telefon ayah, lagi senang nak pantau macam mana. Tengok berapa jam dekat setting tu, berapa jam anak dia main Roblox ni. So dalam isu ni, kalau macam kita nak salahkan Roblox 100%, tak boleh lah. Sebab banyak je game yang nampak macam normal tapi tak normal pun untuk budak-budak. Jangan cakap game, benda lain pun sama. Contoh TikTok, YouTube, ada video yang tak sepatutnya. Dalam video ni tak adalah saya nak salahkan mak ayah 100%. Roblox pun kenalah ketatkan juga. Kalau nak bandingkan Roblox sekarang dengan Roblox dulu, Roblox sekarang lebih selamat sikit daripada Roblox yang lama. Kalau macam dulu tak ada sekatan macam bahasa, carut-carut tu semua, cakap buruk dekat orang lain. Kalau macam Roblox sekarang, dari segi game dia dah hadkan umur. Dan kalau kita nak mencarut pun dah tak boleh. Kalau kita cakap benda kesat dekat orang lain, kita akan kena ban. Roblox sekarang, bagi saya sistem dia dah makin ketat dan ada improvement. So, senanglah untuk mak ayah untuk pantau. Bukanlah tak boleh bagi anak main game. Boleh, tapi kena ada masa lah untuk anak-anak tu. Pantau dia. Kalau macam mak ayah saya bersyukur saya kena pantau lah. Sebab saya ni pun kadang-kadang degil, tak tidur awal. Saya ni main game tengah-tengah malam, pagi-pagi buta. Dan saya kena marah dengan ayah saya. Ada orang tanya saya, okey, kalau betul lah Malaysia akan ban Roblox, apa jadi dengan konten-konten YouTuber yang ada dekat Malaysia ni yang buat benda baik dekat Roblox ni, macam solidarity Palestin, lepas tu buat aktiviti yang bagus lah untuk anak muda yang main Roblox ni. Bagi saya itu agak tak adil bila Malaysia betul-betul ban Roblox. Sebab dia agak macam keterlaluan. Saya ni bukanlah seorang ayah kepada anak-anak. Saya pun tak kahwin lagi. Jadi apa yang saya boleh cakap dan nasihat, ketatkanlah masa anak tu bermain phone atau komputer atau konsol ke. Tak kisahlah game Roblox ke, game benda lain ke. Sekarang ni, zaman sekarang banyak game. Kadang ada game yang kita nampak okey tapi tak okey. Ada cerita kartun yang okey tapi sebenarnya tak okey. So, apa pendapat korang pada masa terkini yang pasal Roblox tu? Cuba korang komen dekat bawah.
Apa pandangan korang pasal Roblox dekat Malaysia kita ni? Adakah patut kena ban ataupun sebaliknya? Ataupun pasal sistem ke? Ataupun pantauan daripada mak ayah ke? Cuba korang komen kat bawah. Itu sajalah untuk video kali ni. Aku harap korang enjoy. Dan pastikan korang like dan komen video ni mana yang korang rasa ada benda korang nak sampaikan. Ada apa yang aku cakap kurang. Pastikan korang bagi tahu aku dekat ruangan komen ni. Okay? Okay, bye-bye.